Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza nak pergi ke rombongan ke Pahang. Kemudian Zaza terjumpa dengan satu cik ni. Dia kahwin ke belum dulu? Assalamualaikum. Dia kahwin puan lah kita panggil puan. Puan ni dia nampak dia macam lain pada yang lain sebab dia unik. Boleh pandu ataupun menunggang motosikal besar. Assalamualaikum puan. Sejak bila mula menunggang motosikal? Sejak daripada sekolah lagi. Masa tu belum kahwin lagi memang minat? yang berminat. Oh memang minat. Memang tukang motor besar ke atau masa tu motor kecil? Motor dia besar tapi sisi dia kecil Oh saja. jadi sekali dengan yang tukang kawan ke? Kawan. Oh tukang kawan dia pun nampak hebat membawa motosikal, tak rasa takut ke? InsyaAllah kita perhatian. Awak jadi memang asal orang sini ke buat? Tak saya asal Kelantan. Kelantan. Maknanya dari Kelantan memang baik ke? Tak saya tinggal sini saja. Dari sini saja. Suami orang sini? Saya juga daripada Okeylah. Ucap tahniah lah sebab pandai membawa motor besar. Bukan selalu orang perempuan berjaya. Jarang. Okey. Nama? Siti. Siti. Semoga Puan Siti terus maju jaya dengan motor-motor je. Memang selalu setiap hari pergi naik motor ke macam mana? Tak Pergi ada. kerja? Weekend je. Nak sama kawan-kawan. Untuk satu ahad lah? Hari lain tak? Secara hobi saja. Hobi. Ni sampai pukul berapa? Kalau tengah hari ke apa? Saya ada program dekat KM. Jadi Ada lagi ya? Perempuan juga? Nampak? Jangan ingat wanita tidak boleh memboncang dunia dengan membawa motor besar. Macam mana tu kawan-kawan dia? Wah, tengok sekejap. Nampak motor dia bukan apa ni? Ni antara yang membawa motor-motor besar. Gitu. Okeylah. Semoga terus berjalan dengan lancar dia. Saya ada bawa kamera. Ada kamera ni kan? Kamera untuk mengambil gambar. Masuk YouTube juga kan? Ataupun TikTok. Okey, Malaysia je. Okeylah. Kita jumpa lagi. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami dah 1.45K. Alhamdulillah ada skrin Adam ya. Adik-adik jangan lupa melihat terus dan jangan langkah atau skip. Terus menonton. Apapun, apa juga yang kita lakukan hendaklah sentiasa ingat Allah SWT. Okeylah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube.